Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semak juga aku malam ni ya. Damak nak duduk bawah Damak. Marah betul V kat Abah. Tak layan. Tak layan level-level cirik. Level-level cirik kita tak layan Banyak benda lagi kita nak fikir. Tak nampak lah Abah pun semalam. Ada. Okay guys, akaun Abah Aspirasi 150 kena ban lagi hari ni. Damak tak boleh lah hang private account. Tak apalah Damak. Sekejap Abah nak one night satu lagi account Abah. Apa follow? Musyidul Am ni masuk hari ketiga. Selamat lagi. Sekejap. Ni. Kena letak nama macam ni je lah Abah. Okey, macam ni lah. Abah rasa kalau lepas minggu tak kena ban, okey. Abah akan terus pakai nama ni sampai PRU ke-16. Lepas PRU baru Abah muncul balik dengan nama yang lama. Tapi dekat FB dengan YT, nama lama je. Kejap nak naik satu akaun lagi. Shadow. Bila nak promo lagu saya? Semalam kami promo view jatuh. Okey. Baik, malam ni Abah buat live sekejap je sampai pukul 11. Tapi ada banyak penting yang Abah nak share. Dengki. Apa yang dengkinya betul lah. Betul tak guys? Malam kita pasang lagu dia. Kan? View jatuh. Betul tak? Sir Azri dah buat macam-macam cara. Tukar nama, tukar muka, live, tukar suara. Tapi tetap kena ban. Tapi ada satu kes tu. Kau salam Taufik. Ada satu kes tu. Siapa yang post video Sir Azri, kena kan? Mereka detect sampai ke video ke? Muka Sir Azri, akaun siapa yang post akaun tu kena ban juga. Aduh. Tak apalah. Yang ni kita buat try dulu. Okey, boleh follow akaun Abah yang atas ni. Maknanya nanti kalau aku tengok akaun ni kena ban, dia rawit sekali dengan akaun ni. Sebab akaun yang satu ni Abah tak mau buat live. Abah nak buat VTT. Yang ni saja Abah buat live. VTT tak ada. Satu je VTT tu. Tapi alih Abah akan buat live. Abah akan buat live dekat akaun ni. Akaun ni untuk live, akaun ni untuk VTT. Alright. Tapi semua VTT akan berada di FB dan juga YT. Dan live yang sempat Abah download akan berada di YT. Okay. Kalau kena ban ke tak sempat download kan memang ni lah. Alright. Okay. Tolong share live. 500 view. Ada benda yang Abah nak kongsi dengan hampa. Saya banyak repost dan Abah pun sekarang mana-mana VTT tak boleh repost dah. Oh ya ke? Tak boleh repost dah. Hampa boleh warnet orang tak? Sekejap Abah nak tanya. Boleh warnet orang tak? Boleh warnet atas ni tak? Geng-geng askar ni. Ke Abah yang kena warnet? Boleh ya? Warnet yang muzik satu kali ya. Boleh ejah Abah punya kotak kan? Bagi jadi kotak Abah duduk atas sekali. Mereka detect muka dan suara. Gila mereka ni. Sampai detect muka dan suara. Telegram Sir Azri pun ni ya. Telegram
Apa nama dia? Wallabot. Muzik satu kali. Cuba bawa naik muzik satu kali atas ni tengok. Boleh naik tak? Oh, boleh ya? Okey. Pakai muka saya lah abah handsome sikit. Tak mau lah. Tolong ejah abah duduk kotak atas. Ejah abah duduk kotak atas. Boleh? Apa tahu? General. Bukan. Duduk kotak atas tu. Hang bagi aku jadi host no. Bagi. Aku rasa aku pula nak kena ejah ni hari ni. Tahu ejah tak? Mai sini abah ejah. Tu, macam tu. Abah pakai filter ke tak? Mana ada filter? Tak suka pakai filter lah. Pakai filter. Kadang-kadang handphone kamera tu kita pakai apa? Portrait Portrait ke apa, dia ada filter. Aku tengok, apa sebab muka aku macam ni? Tak suka. Abah lebih suka ni lampu tak cukup terang ni. Ni kalau ada lampu tau ni, apa boleh nampak black spot apa semua. Tu aku suka. Abah nak kempen undi BN ke? Siapa? Siapa? Okay. First of all, banyak tadi aku nak cerita. Tak apalah, aku nak cerita macam ni lah. Yang mana abah teringat, abah kongsi lah. First of all, setakat hari ni, beberapa keputusan yang abah buat, dan kongsi dengan hampa, setakat hari ni terbukti semua seiring dengan pimpinan. Betul tak? Semua seiring dengan pimpinan. Jadi kalau ada yang duk kata abah ni punca lah apa semua ni, hampa silap lah. Hampa silap. Dan akan nampak lawak jika hampa kata apa yang aku putuskan kat sini tiba-tiba pimpinan boleh ambil aku punya keputusan. Memang nampak lawak lah. Okey. Abah ada hubungan rapat dengan pimpinan? Adalah, tapi bukan semua mereka bagi maklumat kat abah, tak. Kadang-kadang bacaan politik kita je. Bacaan politik abah, faham tak? Bacaan politik abah, mereka bukan habaq apa pun. Sebab akhirnya akan diputuskan dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat yang mereka putuskan secara bermusyawarah. Abah tadi saya tengok video moyang sungguh. Bila aku malas nak layan banyak benda nak buat ni. Okey. Jadi antara benda yang abah putuskan lebih awal dan abah kena serang teruk, antaranya bila abah cakap PAS putus hubungan dengan Bersatu. Ingat lagi tak? PAS akan putuskan hubungan dengan Bersatu. Sebelum mereka buat keputusan tu, abah rasa bulan juga. Abah duk bawa benda tu. Esok mesyuarat. Okey. Esok punya mesyuarat saya kita sembang. Betul tak? Dan akhirnya terbukti. Terbukti PAS putuskan hubungan dengan Bersatu. Kemudian apa lagi? Berkaitan dengan kemasukan parti wawasan. Kemasukan parti wawasan. Pun abah cerita dah awal dah ke dalam Perikatan Nasional. Lepas tu, yang terbaru, yang abah sebut 23 DUN yang kita tak bertanding ataupun yang Perikatan Nasional tak bertanding, abah suruh undi BN. Dan akhirnya hari ni keputusan pimpinan cakap apa? Pimpinan cakap benda yang sama. Jadi yang duduk kata aku tak ada masalah lah kalau puak musuh kita ni kan. Sebelum ni puak Walano nak cakap apa aku tak ambil pot. Tapi bila Bersatu cakap sesuatu aku kena ambil pot. Masa tu dia dengan kita lagi. Bersatu ni dengan kita lagi. Kita tak putus hubungan lagi. Putuskan ahli PAS jangan undi Bersatu sebab Abang Sari kita buat. Jadi akhirnya sekarang ni sebab pada aku Bersatu ni adalah musuh politik. Bersatu ni adalah musuh politik. Apa kena ingat? Musuh politik. Matang lah sikit. Matang. Jadi Bersatu ni musuh politik. So bila mereka komplain apa yang abah cakap nak kata pecah perpaduan ke apa semua, abah dah tak ambil pot dah. Tapi sebelum tu abah ambil pot lah sebab dia duduk dengan kita. Sekarang dia dah putus dan tak pergi kat dia. Tetapi jangan ada segelintir orang PAS ni
Ada juga segelintir orang PAS ni yang tak bersetuju dengan Abah. Kan? So hari ni Abah dapat jawapan. Abah dapat jawapan lah bila bersembang sekejap dengan Tan Sri Anwar Musa, AJK PAS Pusat. AJK PAS Pusat merangkap Ketua Penerangan Perikatan Nasional. Dapat bersembang sekejap, tapi sebelum tu ada dengar jugalah dia punya sidang media tu. Okey, ada beberapa perkara lah yang Abah nak kongsikan kat sini. Lagipun mereka buat live. Bukan buat live live lah. Kemudian disiarkan, nampak boleh pergi dengar balik lah apa Tan Sri Anwar Musa kongsikan. Okey, yang pertama berkaitan penyatuan ummah ni. Penyatuan ummah, dan of course kita tahu Tan Sri Anwar Musa ni Presiden Muafakat Nasional. Jadi beliau tak akan stop untuk menjayakan penyatuan UMNO dengan PAS. Sebab dia presiden Muafakat Nasional. So Tan Sri Noh Omar timbalan presiden. Tan Sri Noh Omar sekarang ni masuk UMNO balik. So itulah perancangan dia. Jadi Abah harap dia boleh jadi jambatan lah dalam UMNO untuk penyatuan ummah ni. Dan akhirnya Abah cakap dekat Tan Sri, ada juga orang PAS yang tak setuju Tan Sri benda ni. Tan Sri jawab apa? Biasalah. Okay. Jadi bila Abah dengar yang tu, Abah pun faham, kita kena terima lah. Tak semua orang akan bersetuju. Tetapi kita kena fokus kepada yang majoriti ni. Setakat segelintir tak setuju tu, ignore je lah. Sama juga dalam UMNO pun ada yang tak setuju. Tak setuju dalam UMNO. Okay. Syafiq, sorry. Akulah Syafiq ni. Aku dah banyak benda nak cakap dah nak buat live. Lepas pukul 12 weh. Lepas pukul 12. Okay, lepas tu kacau dah. Aku nak cakap apa lah. Sebab Syafiq ni kalau boleh, saya tak naik dia merajuk. Cepat merajuk. Tak, kita habaq betul pasal lagu dia pun dia kata kita dengki dengan dia. Abah Kak V kata suruh balik najis kat Abah. Okey, jap kita bagi Syafiq naik saya bagi sat kita. Aku Syafiq merajuk ni payah ni. Bagi Syafiq naik. Okey, Pik nak share apa? Saya Abah sambung pasal Anwar Musa. Mana dia? Nak tahu weh? Kak V kata suruh balik najis. Kak V kata suruh balik najis. Aduh. Etnik Rohingya ni apa jangan layan sangat. Tambah-tambah pula dia adalah ejen parti Urimai. Awak tak boleh naik. Weh, siapa? Dah invite dah. Dia masih lagi penuh. Jap penuh. Penuh Kejap Penuh. Turun seorang. Saya bawa naik balik. Turun seorang. Okay, thank you Zani Semar. Jangan lupa follow akaun Abah kat atas. Follow akaun Abah kat atas. 24689. Lah, tak payah naik lah nak abang tu ya. Dia dengan Zamir tengah duk kempen. Tadi Syafiq kata nak naik, Abah bagi naik. Ya, dia tengah duk kempen. Kalau jumpa Abah kat Johor, sila baling taik sebab suruh sokong UMNO BN. Suruh baling di muka. Sekejap, Fik. Tanya dia berani baling taik dekat Tan Sri Anwar Musa? Tu nak suruh Abah jawab. Itu berkaitan dengan Anwar Musa lah tu yang Abah naik. Abah duk cerita pasal Anwar Musa tadi. Tu saya kata saya pergi tengok dalam live Kak V dengan Zamir. Dia kata kalau nampak Abah turun di Johor nanti, baling taik betul-betul di muka sebab suruh sokong BN. Related lah dengan Anwar Musa yang Abah tengah duk cerita tu. Yang Abah duk buat dengan sentimental value sampai nak kena awak naik saya ni siapa? Saya ni tadi Syafiq kata nak naik atas. Nak tanya. Saya ni nikmat naik dari ikon 4,000 orang yang ikut ni. Saya follower 40,000. Okey, waktu turun dia sombong. Okay. Dia sama
Dia sama macam Teruskan. Sekejap. Dia sama macam UMNO tau. Dia sama macam UMNO kan. Kita nak pergi undi, lepas tu tiba-tiba Khalid Nordin kata, Khalid Nordin bagi kenyataan lain kan. Okay. Alright, jangan lupa follow ikut Abah ni weh. Baik, Abah sambung balik. Jadi bila Abah sembang dengan Tan Sri memang dia akan bercakap pasal penyatuan ummah lah, pasal muafakat nasional ni. Sebenarnya bukan antara UMNO dan PAS saja. Hampa kena faham dah ni. Bukan antara UMNO dengan PAS saja. Tapi yang melibatkan banyak lagi parti-parti Melayu Islam. Cuma bila Tan Sri pergi tanya dekat Bersatu, ni jawapan Tan Sri Bersatu tutup terus rundingan penyatuan dengan UMNO. Apa bayangkan? Kan? Dia tutup terus. Okey, sebab tu kita kata sekarang ni, yang baru nampak, yang akan replace Bersatu ni adalah parti Wawasan. Wawasan pun dia main daripada Bersatu, kan? Dan kita tengok Datuk Seri Hamzah ni sedikit linian lah. Sedikit linian, dan Abah rasa Datuk Seri Hamzah tak ada masalah untuk penyatuan ummah ni. Sebab tu dia pun bawa cerita pasal Bangkok. Bawa api kan? Kita bukan jenis nak kata, nak nafi tak ada. Macam hari tu ada orang tanya Abah sebut no Anwar, no DAP, no Bersatu. Macam orang UMNO je. Alah, Abah cakap apa salahnya? Apa salahnya aku nak cakap macam tu? Okey? Tapi puak-puak Bersatu ni dia akan sorok. Dia akan sorok. Pertemuan dengan geng PH, geng PKR, dia akan sorok. Alright? So, Abah faham bila ada orang yang tak puas hati, termasuk di kalangan kita sendiri. Tapi pada Abah benda tu terpencil lah segelintir je. Dan Abah rasa semua orang suka pada penyatuan ummah ni. Termasuk juga dengan orang yang tidak berparti, yang tidak peduli bab-bab parti, pengundi atas pagar, silent voters ni, Abah rasa mereka pun setuju. Kita ni kena stop politik jenis lama ni. Politik jenis lama ni kita kena stop. Kita kena bersatu padu. Kena fikir pasal bangsa dan agama kita ni. Jadi yang mana tak mau bersama kita, kita tolak. Macam Bersatu ni. Okey? Kita tolak buang lah. Kan? Payah sangat. Okey. Jadi, yang cerita ni aku nak buka cerita lah. Aku nak buka cerita bila mereka tanya, Abah, kenapa Abah tolak MIPP? Lepas tu Abah, kenapa Abah naik status suruh undi MIPP pula? Okey, yang pertama sekali, apabila aku dengar Tun Faisal berkongsi tentang undi, menolak Parti Wawasan masuk ke dalam Perikatan Nasional ni, dan dia kata MIPP pun tolak, itu yang aku tak suka. Kemudian bila aku dengar Ustaz Fali Syari pula buat kelak kenyataan, kata, jangan tolong Bersatu je, tetapi parti komponen lain tolong, termasuk Pejuang apa semua. So aku pun agak lentur sikit lah. Itu yang Abah naik status tu. Tetapi kemudian Abah duk fikir balik, aku rasa lantak apilah dekat MIPP ni kan. Cuma tadi Abah dengar Tan Sri Anwar cerita, dia tak sebut pun. Tan Sri tak sebut nama-nama parti ni. Cuma kita boleh faham lah. Bila Tan Sri kata, yang betul-betul tolak ada satu parti ni. Kita tahu lah Bersatu memang tolak. Secara total, 4 undi tolak secara total kepada Parti Wawasan. MIPP, dia tolak tapi dia bukan tolak sepenuhnya. Tapi Tan Sri Anwar Musa tak sebut lah nama MIPP ni, tapi aku boleh agak lah kan. MIPP ni tak tolak sepenuhnya, cuma MIPP kata bagi sedikit masa sebelum nak masuk Parti Wawasan ni dalam Perikatan Nasional. So takkan Tan Sri nak tipu. Tan Sri duduk dalam mesyuarat tu dan Tan Sri kata ada orang-orang yang penting dalam Bersatu ni buat keluar kenyataan tersasar. Dan Tan Sri kata kalau kata hak bawah-bawah ni tak apa kan. Macam aku, kalau aku buat keluar tersasar tu, itu tak ada masalah. Tetapi orang yang rapat, yang ada akses dengan kepimpinan, dengan Presiden Bersatu buat keluar kenyataan. Aku cakap terang macam Tun Faisal, Marzuki. Ini orang-orang penting. Bila awak keluar kenyataan, walaupun tersasar, dia jadi rasmi tau.
Betul tak? Dia jadi rasmi. Tapi kalau Aflah channel ke cakap tak payah pick up pun tak apa. Siapa lagi? Puak-puak syirik ni kan, Prince Pemurah ke, Sultan ke cakap yang tu kita tak ambil peduli pun tak apa. Tapi ni level yang dekat dengan pimpinan ni. Ini masalah dia. Sebab tu Abah kata keputusan esok ni, Abah nak beritahu dekat pimpinan PAS lah. Sebab Alhamdulillah selama ni, apa yang Abah nak, Abah harap dan dengan dukungan hampa semua ni, seiring dengan pimpinan. Seiring dengan pimpinan. So kita nak esok ni PAS buat keputusan. Tak payah pergi nyawa lagi lah dekat Bersatu ni. Kan tadi Abah ada buat posting. Abah cakap dia ni Bersatu ni, waktu kaki dia tersepit dekat batu. Hampa faham tak? Kaki dia dah tersepit dekat batu ni. Kita ni nak pergi tolong ubah batu tu. Dan lagi dia cubit kita. Dan lagi dia jentik kita. Walaupun dia tak mampu nak terajang kita sebab kaki dia tersepit dekat batu. Tapi dia dan lagi. Hampa faham tak? Dan lagi. Keputusan tentang apa esok tu? Ui, slownya. Ustaz Apple. Esok mesyuarat apa? Esok, apa nama? Sokongan PAS kepada Bersatu. PRN ke Johor. Dia nak sokong ke, dia tak sokong? Esoklah mesyuarat tu. Okey? Abah bagi contoh. Apa faham tak analogi yang Abah bagi tadi? Bersatu ni kaki dia adalah tersepit dekat batu. Dia nak tenang kita dah tak boleh dah. Kita nak pergi tolong dia. Dan lagi tu dia cubit kita tu. Apa faham tak? Maksudnya baru ni. Yang kita Perikatan Nasional Dr. Sam bagi Watikah guna logo. Tu pun dia tak puas hati lagi. Betul lah tu ihsan guna logo. Kalau Dr. Sam tak sign, dia nak kata apa? Dan benda-benda macam Tan Sri Anwar cakap tadi, benda-benda yang diputuskan dalam mesyuarat, hang bawa keluar, lepas tu hang komplain. Okey, kalau hang tak mau parti wawasan pun, 4 undi tak mau, tetapi 11 undi mau, hang kena terima. Kan, hang kena terima. Jadi itulah, ada beberapa benda, tapi cuma Abah happy lah. Abah happy. Sekarang ni hampa pun boleh menilai. Bila hak benak-benak ni duduk kata dekat Abah sekali dengan Syafiq kena kan. Yang kami ni memecah belah kami punca lah. Akhirnya orang akan kata kan, weh betul no. Apa-apa keputusan yang pimpinan PAS nak buat, dia akan tengok lah Abah. Sebab aku cakap dulu, lepas tu keluar keputusan pimpinan. Dia sebenarnya nak cerita kat Abah terus-terang lah. Tak ada pimpinan pun bagi maklumat ke apa ke. Kadang-kadang bacaan politik kita macam Abah cakap tadi. Bacaan politik kita je. Kita baca. Hampa boleh baca. Hampa boleh agak. Tapi of course ada relate lah. Kita duk jumpa, duk dengar mereka duk sembang kan. Pimpinan sembang, tengok mereka punya kenyataan media. Akhirnya kita boleh baca bacaan politik tu. Alright? So, yang hak duduk menyalak, meroyan dekat Abah ni, Abah malah nak layan lah. Tunggu time free sikit lah. Time free nanti baru kita layan lah. Kita tengok pun boleh agak, boleh tahu. Faham Syah. Ramai yang boleh agak. Tapi ada yang segelintir ni yang bersikap dengki ni. Bersikap dengki. Tapi Alhamdulillah lah. Setakat yang Abah cerita poin-poin tadi pasal putus hubungan dengan Bersatu, parti wawasan negara diwujudkan, masuk dalam PN. Lepas tu Abah cakap pasal undi BN untuk mufakat nasional ni. Okey, room sebelah buat tajuk nama Abah. Room mana Remco? Dahsyat mereka ni kan. Tapi mereka tak boleh nak cakap apa dah. Mereka tak boleh nak cakap apa dah. Sebab Alhamdulillah, apa yang Abah cakap dilela ya. Apa yang Abah cakap seiring dengan kepimpinan. Mereka nak kata apa lagi? Tapi kalau sebab tu Abah tanya room mana ni Remco? Sebab Abah nak tengok mereka ni room pihak kita ke room musuh politik. Kalau room musuh politik tak payah layan lah. Ni room V dengan Zamir Ghazali. Oh, memang room. Zamir duk masuk dalam live dia, duk bakap, duk tanya soalan hangat-hangat. Depa balon Abah.
Okey, jadi sebenarnya termasuk juga yang Abah cakap 23 DUN ni kita undi BN. Akhirnya kenyataan hari ni. Semalam kot Abah buat status tu. Kan? Semalam. Sehari lebih lah. Hari ni, pimpinan PAS buat pula benda yang sama. Benda yang sama. Betul tak? Jadi untuk esok ni, aku nak beritahu. Aku rasa pimpinan PAS tengah tengok aku punya live ni. Abah kat etnik Rohingya tu. Ejen Urimai tu. Abah, ni pimpinan PAS tengah tengok Abah punya ni. Sebab aku nak cakap ni, mungkin pimpinan PAS akan ambil untuk buat keputusan dalam mesyuarat besok. Okey. So, Abah Mursyidul Am, TikTok, Majlis Syura, TikTok PAS. Dengan ini, ahli-ahli pun ada kat bawah ni. Abang Zul ahli tak, tapi keputusan aku buat seorang. Dah daripada kata mula kan, aku buat seorang keputusan. Dengan ini, memutuskan bahawa 16 DUN yang ditandingi bersatu, semua penyokong dan juga ahli PAS, pengundi-pengundi PAS, undi Barisan Nasional, Dacing. Okey? Kita tengok esok keputusan. Keputusan esok macam mana? Seiring tak? Okey, sebab apa? Kita boleh bunuh, bukan bunuh burung, kita boleh bunuh beruk dengan satu batu. Kita boleh bunuh beruk dengan satu batu. Beruk kan, beruk duk kacau rumah orang, sombong, belagak beruk ni. Dengan satu batu je. Aku nak cakap apa? Hampa undi je Barisan Nasional. PH meruyuk, bersatu pun lingkup. Itu je. Sebab dalam PH ni ada DAP. Kalau betul lah hampa ni betul-betul nak tolak DAP ni. So untuk PRN negeri Johor ni, negeri Johor sahaja tau. Negeri lain kita tengok game dia macam mana. Untuk negeri Johor ni, undi BN. Okey, yang kita tak bertanding lah. Tetapi yang mana PAS bertanding, dan juga pejuang, PAS juga pejuang, undi Perikatan Nasional. Ada 12 DUN. Abah akan kempen untuk 12 DUN ni. Kempen untuk 12 DUN. Kempen kali ni paling mudah, tak payah pening-pening. Nak kena bercerita itu, cerita ni tak payah. Selain daripada 12 DUN, undi Dacing. Alright? So akhirnya kita akan ada kerajaan Melayu Islam. Kalau kerajaan BN ada, dan kalau kita pembangkang pun tak ada masalah. Kita pembangkang pun tak ada masalah. Memang itu sasaran kita pun. Kita boleh jadi pembangkang di negeri Johor. So sekurang-kurangnya kita boleh nasihat berkaitan dengan isu-isu pentadbiran agama dan sebagainya. Kenapa tak sokong MIPP? Tadi kan dah cerita dah. Nampak nak sokong, apa sokong? Ada orang kata yang dekat Wangsa, Puteri Wangsa ke? Bagi undi dekat muda. Dia sekarang ni, hak tu hampa pick up sendiri lah. Aku tak nak lead hampa yang tu lah. Sebab apa yang hampa nampak? Kalau Zahid belik macam mana? Kalau Zahid belik, kita kan ada PRU. PRU kan? Betul. PRU nanti kita ajak lah mereka. Okey, clear? Kalau kali ni kita nak, orang pun boleh tengok keikhlasan. Bukan takat kita tau. Pengundi pun boleh tengok keikhlasan. Negeri Sembilan pun ada. Negeri Sembilan ada, Melaka ada sebelum nak sampai PRU. Tapi kalau dekat Johor ni, Tun Simon, kalau dekat Johor ni, kalau belik macam Tun Simon kata tu, kalau dia belik, kan? Sebab tu macam abah tengok kenyataan Zahid ni memang agak kontradik. Kan? Kita tak peduli, dia macam ni lah. Mampu fokus kepada yang bawah ni. Parti UMNO ni bukan parti Zahid. Sampai masa dia pun akan kena tendang ke, dia keluar ke, kita pun tak tahulah kan. Tapi UMNO tetap wujud. Berapa kerusi untuk layak jadi kerajaan Johor?
29. Itu simple majority ya. 29 kerusi. 29 kerusi ya. Jadi kalau kata Zahid belit, PRU nanti, kita ada point dah. Johor ni macam mana kan. So kalau mereka ikhlas, tunjukkan. Tak apa-apa, tunjuk dulu. Hari tu kita ingat dekat Melaka, tapi Melaka ni buat, okey aku nak cakap apa. Kalau hampa pun dah tengok bacaan, hampa pun dah baca, hampa pun dah tengok apa nama statement yang keluar. Sebenarnya kita nak sorok apa lagi? Memang wujud jajaran baru di Johor, memang wujud perbincangan untuk kerjasama UMNO dan juga PAS, memang wujud. Cuma tak sempat nak buat, tiba-tiba ada PRN. Okey? Masalahnya MIPP ni kenapa bertanding di kerusi Melayu? Mereka bertanding kerusi Melayu ke? Patutnya mereka kena, tu aku cakap, parti-parti ni patutnya MIPP ni bertandinglah kerusi kerusi tempat majoriti India kan. Bukan majoriti India lah, yang tempat selalunya parti-parti berasaskan calon India. Apalah bertanding kat situ. Tadi tempat Melayu siapa ni? Aku pelik ni. Itu antara sebab yang aku nak perap MIPP ni. Kan? Ada orang kata, weh, PAS, bertanding lawan DAP. Kata DAP. Aku suka baca satu tulisan ni. Aku nak tanya, okey, kita ni suka dekat Israel ke tak suka dekat Israel? Aku tengok kawan ni tulis. Aku salute. Aku tak ingat nama siapa dia. Siapa dia? Ni kita nak bawa lagi faham ni. Aku nak tanya hampa. Hampa suka Israel ke? Cuba kita. Weh, tak ada rehat aku ni. Time ni boleh rehat sikit. Tajiru ke? Yalah, yes, Remco ya. Kita nak tanya. Apa suka penulisan dia tu? Hampa suka Israel tak? Waalaikumsalam, apa? Oh, Syafiq dah turun dah. Okey, boleh follow ikut abah yang atas. Siapa nak naik atas boleh seorang lagi. Kan? Kita daripada dulu tentang Israel. Tak pernah kita suka. Dah kalau macam tu awak kita tak pergi hantar askar kita pergi berperang dengan Israel? Hampa faham tak apa yang abah nak cakap ni? Kenapa kita tak hantar askar kita pergi perang dengan Israel? Biar perang. Kata tak suka. Ini analogi paling mudah nak faham. Okey? Analogi paling mudah nak faham. Tun Simon ni pandai-pandai pula. Hantar Tun Simon naik atas 5 minit. Hantar Tun Simon naik atas 5 minit. Oh, dia pandai-pandai pula. Dekat rumahku ni. Tak payah naik. Abah nak buat sampai, Abah nak buat live sampai pukul 11 ya. Sekejap Abah ada meeting dengan budak-budak AIP. Ni awak naik bagi Remco 30 minit aku cakap. Sebab tu Syafiq nak naik tadi, aku pun tak pergi naik. Tapi bila aku fikir balik, Syafiq ni kuat maju, aku naik lah dia saat. Okey. Jadi makna kat sini, orang duk bawa narratif, biar lawan dengan DAP. Sama jugalah, DAP pun tak berani nak lawan tempat Melayu. Sama je. Tapi sebab itu kita ada coalition. Supaya ada parti-parti yang berteraskan. Macam parti berteraskan Cina, berteraskan India ni boleh pergi lawan kat tempat-tempat yang DAP lawan. Betul tak? Ni kita nak pergi lawan dengan DAP. Kita cawangan pun tak nak tandu. Kan? Sama je. DAP pun tak berani nak lawan tempat Melayu. Prince dah kendur apa? Ya ke? Patut geng-geng tu tak puas hati dengan dia. Dia sendiri best. Okey. Jadi akhirnya dekat Johor ni ada juga PAS bertanding lawan dengan DAP, betul tak? Dua dun kalau tak silap abah. Tiram dengan mana satu lagi adu. Tiram dengan mana kau? Akaun baru ke abah? Ya. Lepas ni boleh tak? Siapa yang komen akaun baru kita hantar naik dekat 5 minit. Setuju tak? Aku beratus akaun dah duk tanya lagi akaun baru ke abah? Akaun baru ke abah? Kahang. Dia mentah. Dia mentah rasanya. Ada aja PAS lawan dengan DAP. Tiram dengan je mentah.
So abang rasa siapa yang bawa naratif macam tu memang benar lah. Kita benar lah naratif tu di tahun 2026 ni memang benar lah. Okey, berbalik pada cerita Johor tadi. Johor yang mana apa nama? Kalau kata Zahid Belit, macam Tun Simon cakap tadi, kalau kata Zahid Belit, kita boleh tunjuk kat mereka nanti. Kita boleh ajak mereka masa PRU ke-16. Sebab aku yakin, Abah yakin orang dekat luar ni, pengundi-pengundi yang atas pagar ni, dia suka dengan penyatuan. Dia tak suka bergaduh-gaduh ni. Duk bergaduh bila kita nak bangunkan negara, tuan-tuan. Kalau kita duk bergaduh sama-sama bangsa kita ni, bila kita nak bangunkan negara. Kira bergaduh, berpolitik tak habis. So sebab tu pentingnya penyatuan ni. Dan abang rasa pengundi atas pagar pun tahu. Sekarang ni nak harapkan ke PH, memang orang tak harap dah sebab bohong. Baru ni siapa nama aku dengar tu Saifuddin Nasution, dia cakap, oh dulu kita banyak buat apa nama manifesto, apa idea, apa dia panggil, idealistik, idealistik, kita nak ubah macam-macam. Tak, aku nak habaq sama je PH lepas ni, apa dia takkan buatnya. Puak PH ni jangan bagilah tu orang sebaik-baik Mazli Malik pada akulah, mungkin hampa tak suka dia, pun jangan percaya Mazli Malik tu. Sebab dia duduk dalam kelompok, walaupun dia ada niat baik nak buat, tapi dia duduk dalam satu parti yang mana dia pun takkan buat dasar ni, dia akan terlibat sekali. Hampa faham tak? Kalau ada orang baik pun, dia seorang dia nak boleh buat apa, hampa kena tengok dasar parti tu. PH ni yang ada DAP dalam dia, memang takkan nak buat dah. Nak bagi tool free lah, apalah. Sekarang mereka dah panggil dia. Katanya calon MB kan. Mereka dah panggil calon MB Apam. Jadi itulah tuan-tuan. Dia macam ni lah. Apa yang abah tengok Taufik, terima kasih. Apa yang abah tengok abah rasa semua setuju kalau tanya kita lah, orang Melayu Islam ni, semua setuju kita ni memang tak suka dekat DAP atas perkara-perkara yang dia telah lakukan, dan itu baru dia dapat kuasa sikit tu kan, itu baru dia dapat kuasa sikit. Bayangkan kalau aku nak abang DAP ni sesuai untuk pembangkang lah. Sesuai untuk jadi pembangkang. Bukan kata kita nak tolak mereka semua. Tak, mereka elok jadi pembangkang. Supaya jadi check and balance. Tapi kalau jadi kerajaan memang melingkup. Sebab yang PKR pun duk follow DAP. Amanah tak lagi lah. Memang baru DAP lah amanah ni. Memang tak dipakai. Jadi sebab itu, kalau hampa betul-betul nak humban PH yang ada di AP tu, kita ni, pengundi-pengundi PAS ni, hampa kena keluar mengundi dan undi Barisan Nasional. Di mana PAS 12 adun tu, termasuk pejuang tu tak bertanding, keluar undi Barisan Nasional. Okey? Itu je. Tak payah nak pening-pening dah. Kalau hampa nak kaji tu, nak kaji ni, pening. Sebab tu bila ada orang kata, bah, kalau dekat Puteri Wangsa tu ada muda, Halim calon MCA bah. BN. Tak, cerita dia ikut dasar. Muda ni ada satu je. Nak boleh buat apa? Nak boleh buat apa? Tapi tak apalah. Cuma, aku tak nampak dia nak ke Perikatan Nasional, muda ni. Sebab itu dia pergi buat satu jajaran dengan PSM. Kan? Ikut hukum lah, hantar dia naik atas. Ni, Abang Mat Top ni, bagi entire lah. Aku cukup menyampah orang jenis poyo ni. Hantar dia naik atas. Ikut hukum lah, apalah. Nak poyo jangan masuk sini. Thank you. Sembang acah-acah. Betul tak Harul Laban? Hukum itu ini.
Jadi itulah untuk kempen kali ni, sebab Abah pun nak habis masa, lagi nak meeting dengan AIP. So untuk kempen kali ni rasanya Abah tak teruk kot nak kempen. Kita nak bincang panjang-panjang, nak check satu-satu calon penindas kan. Senang je. Senang je. Dan Abah harap esok berita yang baik, keputusan yang baik daripada mesyuarat pimpinan PAS Pusat besok berkaitan dengan Bersatu ni, supaya kita ni tak buang masa untuk jawab Bersatu ni. Sebab mereka akan claim kita bersama dengan mereka akan claim, hari-hari mereka claim, dan mereka bawa satu naratif yang buruk kepada pengundi. Mereka kata tengok PAS jahat, pakai logo sama-sama Perikatan Nasional, tapi tak mau tolong kami. Betul tak mereka cakap macam tu? Betul tak mereka bawa naratif tu? Ni apa ni, PAS tiba-tiba suruh undi Barisan Nasional, tak suruh undi mereka. Apa nampak tak? Sebab tu kena jelas benda ni, putihkan terus. Mereka tak boleh bawa dah naratif ni. Mereka dah tak boleh bawa dah. Kalau tidak mereka duk bawa benda tu, mereka bukan duk fikir pasal rakyat, mereka duk fikir nostalgia pasal parti mereka ya. Pasal parti mereka duk fikir nostalgia mereka. PAS ni buat apa kat kami, logo ni kami yang punya, parti ni Tan Sri Mulia Yassin yang punya, Hamzah jahat. Itu ya apa? Tu ya. Sungguh. Kita pula nak kena pergi jawab pula. Takut ada yang termakan dengan dakwah mereka ni. Kan? Jadi buat keputusan siap-siap. Bayangkan macam aku kata, mereka boleh pakai logo Perikatan Nasional pun. Belagak lagi, serang lagi PAS ni. Betul tak? Ni aku nak tanya hampa, kalaulah Dr. Sam, ni kalau aku jadi Dr. Sam, kalau aku duduk kat tempat Dr. Sam, aku tak sign, tak bagi, lantak Dia nak boleh buat apa? Kita nak tanya, kalau kita tak bagi dia pakai logo Perikatan Nasional. Kalau aku jadi pengurus CBN dia nak boleh buat apa? Bawa api lah mahkamah mana apa, takkan menang. Kan? Jadi aku serabut dah dengan Bersatu ni. Dah serabut dah dengan puak Bersatu ni. Dah lah jentera tak ada. Belagak lagi tu. Kata kita ni pekak apa semua. Kan? Lepas tu, belagak lagi. Okey, tak mau tolong pun tak apa. Kami ada jentera kami. Ada jentera ramai. Orang muda lah, sukarelawan lah. Mana jentera hamba? Takat duk pi penamaan calon 7 orang. Sini 7, sana 7, mana? Hampa kata hari tu masa hampa buat apa? Pengumuman calon. Orang muda sokong kami. Mana? Sebab tu bila hampa tengok, waktu penamaan calon ni, orang pun dah tahu parti ni kuat ke tak kuat. Sebab tu Abang kata 16 tempat yang Bersatu bertanding ni tak payah bagi undi, pecah undi Melayu. Hampa setuju tak? Dia pecah undi Melayu. Bukan kita support Barisan Nasional ni, bukan kita mengidolakan Barisan Nasional. Dah. Ini pikir yang kurang mudarat tau. Hampa pecah undi, piduk undi Bersatu sebab kesian dekat dia. Hak yang UMNO tak apalah, BN ni pada sokong BN. Lari 2-3 undi, Puak PH menang. Hampa nak ke PH menang? Dan hari tu Remco, aku harap Remco boleh buat live dan cerita balik. Remco dah tunjuk kalaulah ni puak-puak PH ni turun mengundi macam PRU ke-14 dulu, memang PH akan menang. Tambah-tambah pula ada sekok 2 pemimpin UMNO ni duk buat belagak. Tera-tera PAS nak undi dia duk buat belagak. Duk buat semua. PAS ni tak mampu jadi kerajaan, sebab tu bagi arahan suruh undi BN. Orang PAS, pemimpin PAS boleh bagi arahan boikot tau, tak keluar mengundi. Boleh je bagi arahan boikot. Okey, orang PAS sebab kita tak mengundi, tak keluar mengundi. Kalau tak keluar mengundi ni, kalau kata PH ni, pengundi dia keluar,
Mampu UMNO ni. Jadi sebab tu UMNO BN jangan belagak sangat. Tapi tak apalah, aku tengok, aku baru nampak seorang je pimpinan kan. Hak bawah tak kira lah. Baru nampak seorang je. Hak lain pandai kau ucap terima kasih. Macam Dr. Akmal. Even Zahid sendiri pun menghargai. Cuma Zahid punya statement ni aku pening sikit lah kan. Sekejap aku jawab. Ada perkataan Ahmad Maslan pun cakap ni terima kasih kan. Tak apa, okey, Alhamdulillah lah. Alright. So apa tengok pengundi yang Remco tunjuk kat situ, Abah pun bersetuju. Kita ada lebih kurang boleh kata 30% kot 30%. Kalau kita saja memang kita tak mampu nak ambil Johor ni. Sebab tu Tok Guru pun bijak, dia tengok pada realiti politik semasa. Okey. Jadi kalau kata sekarang ni kita tengok PH. PH ni untungnya PH ni sekarang ni dia kurang, depa punya sokongan kepada PH turun. Orang bukan Melayu ni kepada PH ni turun. Tapi dia main bersama pula, mungkin dia pakai keluar. Ataupun kalau dia tak suka dekat PH dah, mungkin dia ni tak keluar mengundi. Tapi kita orang Melayu mesti keluar mengundi ataupun wajib keluar mengundi. Wajib ni bukan kalau tak keluar tu dosa. Wajib ni macam orang tanya, esok ada meeting. Wajib ke? Wajib. Kan? Jadi orang UMNO hak 2-3 ekor hak nak maki kita ke apa, kata kita ni menagih simpati ke apa ke, bila pedulikan. Itu benda sikit-sikit tak payah. Kita tengok pada benda yang lebih luas ni. Kita jangan fikir kita saja, tuan-tuan. Jangan fikir kita saja. Fikir tu orang yang tak ada parti, pengundi atas pagar, rakyat tu. Dia pun mengharapkan sesuatu daripada kita. So kita tunjukkan dulu kita punya keikhlasan. Tak bergaduh ni, habis lingkup kita. Kan? Sebab tu nanti supaya undi ni tak berpecah. Sebab tu apa kata? Kita fokus pada satu parti je. Okey, kita tak bertanding dekat situ, kita bagi undi pada BN Dacing. Ini mudarat paling kecil. BN Dacing. Keluar mengundi. Jangan tak keluar mengundi. Keluar mengundi. Tolong jangan boykot. Keluar mengundi, please. Keluar mengundi. Tunjukkan disiplin kita. Kita penyokong ahli PAS berdisiplin. Waktu mengundi, kita keluar mengundi. Tunaikan kewajipan kita. Nama pun kewajipan. Keluar mengundi. Cuma bila keluar mengundi, apa nak undi siapa kan? Sebab kita tak tanding. So, kita dah bagi panduan dah. Undi BN Barisan Nasional. Okay? So, yang tempat-tempat yang kita tak tanding, tapi Perikatan Nasional nak tanding apa? Pun sama, aku nak bawa kepada undi Barisan Nasional. Sebab pok-pok ni, kalau dia ada menang satu kerusi pun, apa tengok dia punya kepak dia macam mana. Biar tak ada kerusi langsung. Perangai bersatu ni aku tengok dengan PH ni sama je. Kalau mereka ada kuasa sikit, mereka akan belagak. Perangai bersatu dengan PH ni. Sama je perangai. Okey? So, akhir kata, kita tunggulah keputusan esok macam mana. Kalau keputusan esok, seperti mana yang Abah ramalkan, memang senang kerja kita. Senang kerja kita. Kita nak lead pengundi pun senang. Kita pun tak payah pening. Tak payah pening nak berkempen teruk-teruk. Kita kena berkempen. Cuma naratif yang kita nak bawa, tu tak payah teruk-teruk. Kita jumpa pengundi, abang dia macam tu abang macam mana yang abang duk cerita ni. Tapi apa-apa pun, esok kita tunggu. Esok kita tunggu kenyataan pimpinan kita. Cuma abah nak abang setakat hari ni, Alhamdulillah, apa yang abah cakap ni tak pernah lagi kontradik ataupun bercanggah dengan kepimpinan. Hampa boleh cek. So orang yang, jadi hampa boleh nilai sendirilah. Orang yang duk hentam abah ni, macam siapa dia, Rohingya tu, VV, Rohingya ni, etnik Rohingya yang ejen kepada Urimai ni, dia nak cakap apa dia cakap lah. Hampa pun kenal dia siapa. Hampa pun boleh nilai dia ni siapa. Jadi abah tak perlu nak jawab lah. Siapa lagi? Tambah pula. Siapa lagi? Hak lain-lain tu. Lantak mereka lah. Mereka nak cakap apa. So,
bagi hampa je lah layan mereka. Abah tak perlu nak layan benda tu. Rugi masa kita. Dia nak bercakap, dia nak merayan dia punya pasal. Okey, jadi semua setuju Semua setuju dengan pandangan Abah. Apa-apa pun kita hormati juga kepimpinan. Kita hormati kepimpinan, kita tengok esok apa kepimpinan punya keputusan. Okey. Dan pengundi-pengundi Johor, tolong tolong balik dan keluar mengundi. Pengundi-pengundi Melayu Islam ni tolong balik dan keluar mengundi. Ni negara kita, tuan-tuan. Ni negara kita, kita tuan. Jangan bagi kaduk naik junjung. Jangan bagi ada barua-barua kaduk naik junjung ni bersama untuk lead negara ni. Hampa faham kan apa yang abah nak cakap? Dah lah ada puak kaduk naik junjung. Ada pula jadi barua mereka ni jadi si kitol. Jadi buang, jadi apa ni dengan mereka ni. So, kita ni, orang nak tengok kita ni duduk bergaduh lah. Itu yang British pakai dulu. Divide and rules. Mereka nak tengok kita ni bergaduh. Jadi kita tak apalah, kita mulakan dulu. Kita lapangkan dada, terbuka hati kita. Kadang-kadang ya ada benar yang kita tak suka. Tetapi fikir yang mana lebih mudarat. Ni kalau puak kaduk naik junjung ni, habis. Sebab tu dulu orang duk kata kan, pasal Singapura. Tengok jangan sampai orang Melayu kita jadi macam Melayu Singapura. Dulu abah tolak juga benda ni, tapi hari ni kita kena terima. Kita kena terima apa yang berlaku. Kat mana bangsa kita tu? Okay, terima kasih semua. I got to go. Minta maaf tadi yang nak naik tak boleh naik apa. Minta maaf kalau rehat kat atas tu. Hampa marah kat abah kalau abah hantar hampa rehat naik atas tu. Hampa jangan yang kecil hati Tapi ada yang kecil hati tau. Ada yang kecil hati. Macam askar abah itu seorang. Abah tarik dia punya watikah. Tak main dah. Dia tak main dah geng. Aduh. Aku rasa dia masuk PH. Aku dah agak dah. Akan ada orang yang telinga nipis. Tak ada dah kawan tu. Tak masuk dah. Tak tahulah kok dia tukar DP lain kan nama lain kan. Tapi tak nampak dah lah. Tak nampak dah. Aduh. So, apa-apa pun, terima kasih banyak. Abah tak rasa Abah akan buat live lagi lepas ni. Abah harap mungkin Remco boleh sambung. Remco, tolong hidangkan mereka dengan maklumat-maklumat. Mereka mendahagakan maklumat-maklumat. Dan Abah nak bagi satu pengiktirafan kepada antara salah seorang host yang terbaik. Remco, hampa boleh dapat maklumat yang agak tepat. Nak kata 100% tepat, tak tahu lah kan. Tapi agak tepat. Dan cara ulasan yang mudah hampa faham. Minta Remco buat live. Alright. Dan sebab satu, Remco ni dia tak suka live yang bergaduh-gaduh. Ada orang memang tak suka live bergaduh-gaduh. Dia pun nak dengar tenang je. Ada orang suka yang sensasi. Tapi abah yakin ramai, especially pengundi atas pagat, dia suka room yang tenang. Yang mereka boleh dapat maklumat dan mereka boleh fikir. So, salah satu room dia, boleh masuk Remco. Remco sekarang pun dah start buat live. Dah jadi host. Okay, tolong support Remco lah. Okay, ada apa soalan sebelum apa tutup? Last. Ada 3 minit ni. Saya suka room abah. Okay, jangan lupa follow ni, akaun ni. Ni. Akaun Musyidul Am ni, saya abah tukar dia bagi dia duduk tinggi sekali. Okay, yang atas sekali tu tolong. Yang atas ni. Okay, cantik. Remco, boleh follow Remco sekejap, abah pin. Boleh follow Remco, ngam-ngam dia nak buat live. Sekejap. Ngam-ngam dia nak buat live pukul, asal aku tak boleh pin ni? Oh loh, tak ada butang pin lagi Abah bila nak kahwin lagi Olan. Boleh follow room Remco senangnya hampa type Remco. Type Remco. Abah buat kotak, abah nak end live dah Olan. Aku nak naik Olan juga. Semalam dia minta naik tak lepas. Olan naik lah. Sekejap. Si Rajubai tunggu sekejap. Last. Aku kena respect lah Olan ni Orang-orang baik ni aku kena layan. Lah, ada nak cakap apa sikit lah. Lepas ni abah ada mesyuarat dengan AIP. Memanglah abah tak boleh pin sebab abah buat kotak. Ya Allah, Aduh. betul juga tu. Apalah abah ni. Ya. Okey Lan. Hari ni boleh naik orang Lan? Semalam nak share apa? Tak ada lah nak cakap itu lah. Abang tulis kata-kata dia.
Okey, okey, bah. Itu je lah. Tak apa, bah. Okey, okey. Terus. Okey. Terima kasih, Lan. Okey, semua. Jumpa lagi. Mungkin esok lah kot. Abah ada kerja nak buat ni memang tak. Mungkin esok dah. Boleh masuk room Remco. Ataupun room Olan. Okey, bye. Bye-bye. IP tu apa? Academy Influencer Pass. Aib tu Academy Influencer Bersatu. Tapi dia tak jadi buat lah. Sebab nama pun Aib. Dia punya mentor dia Salwa Zain Hidung Kapai. Salwa Zain Hidung Kapai. Mentor-mentor dia lah. Itu dia tak panggil mentor, dia panggil mental. Mental mereka ni Salwa Zain Hidung Kapai. Prince Pemurah. Acap. Siapa lagi Pengetua dia Ratu Bedal. Sebab tu nama mereka Academy Influencer Bersatu. Aib. So atas panggil mental. Okey, geng. Terima kasih semua. Assalamualaikum.